Untuk tayar memang takkan lama lah untuk daily. Kalau daily dalam 6 bulan sekali, kita akan rotate tayar. Okey bang, boleh cerita sikit kereta dekat belakang abang ni. Kereta apa dia bang? Ini kereta saya, Saga FX tahun 2016, last model. Modifikasi yang abang dah buat kat kereta ni. Kereta ni main stand. Okey, sebelum ni saya main Miti. Yang ni setup terbaru saya, Hella Plus. Okey, tadi off record abang cerita kat saya abang drive kereta ni daripada Batangkali ke sini. Betul, dari Batangkali ke sini. Cerita sikit bang pengalaman pemanduan dia macam mana bang? Pengalaman dia dari Batangkali saya ikut Uluyam. Saya guna sedap lah. Sedap sebab bang. Dah over camber kan. Okey. Dia agak stabil. Agak stabil. Okey, tapi Tapi kalau dalam menjut lah. tapi berapa kelajuan boleh bawa kita? Kelajuan setakat ni saya tak boleh nak lebih 100. Okey. 100 okey lah. Saya set up ni pakaikan adjustable, ILO Sohat. Saya menggunakan rim 18, 10.5 JJ, ET 15. Tayar saya menggunakan 205/40. Nakak asal ni masih lubang 100 lagi. Okey. PCD 100 pergi ke 114, pergi ke 114 form 5. Ke 5 knuckle. Saya menggunakan converter. Converter. Jadi kereta ni memang tak dia bawa harian lah ni. Tak ada bawa harian. Memang untuk event sajalah. Betul. Untuk event saja, untuk minat. Okey. Tapi daripada segi tayar dia macam ni bang? Untuk tayar, okey. Boleh tahan lama ke kalau macam ni? Untuk tayar memang takkan lama lah untuk daily. Kalau daily dalam 6 bulan sekali, kita akan rotate tayar. Okey. Dah rotate kiri kanan, dah aus, tukar baru je. Tukar baru. Okey. Okey, so apa lagi abang punya next project untuk kereta ni bang? Next project saya rasa saya kekalkan macam ni je. Kekalkan macam ni lah. Sebab saya pun dah tak tahu nak buat apa. Fender pun dah custom. Banyak barang yang saya custom sendiri. Fender saya dengan Abang Mus, Uncle Mus. Bumper custom buat sendiri, lampu headlamp buat sendiri. So bumper tu custom kacut dengan bumper lain macam mana? Saga WWT. Okey. Hanya bahagian bawah saja. Okey. So bahagian belakang ada buat apa lagi bang? Belakang saya hanya tukar lampu saja. Okey. Tunjuk sikit bang. Alright. Masih kekalkan original lah, lampu je. Masih kekalkan original lah. Okey, ngau. Kalau tengok daripada belakang tayar dia memang betul-betul nampak kepak bang. Betul. Okey bang. Terima kasih banyak atas masa bang. Terima kasih. Alright.